Bagi yang suka simpan emas, ada masanya dia tersalah pilih dan itu menyebabkan dia rugi. Apa maksud saya? Nak tahu jawapannya? Boleh save video ni dulu, nanti senang nak cari. So basically, emas ini dia ada 2 jenis. Satu emas gold bar dengan dina, emas 99 dengan emas perhiasan. Emas 916 which is contohnya rantai, cincin, gelang emas yang wanita boleh pakai. Jadi kalau emas 999, dia keturunan dia paling tinggi lah. Maksud dia 99.9% kandungannya ialah emas. Jadi dia sesuai untuk jangka masa panjang. Kalau emas perhiasan pula, dia keturunan emas dia lah 91.6%. Jadi keturunan emas dia lagi rendah dan spread dia lagi tinggi. Kalau gold bar dengan dina, spread dia hanya 6 hingga 9% saja. Kalau emas perhiasan, spread dia boleh jadi 25% hingga 40%. Jadi kalau nak jadikan emas perhiasan sebagai simpanan, itu kurang sesuai. Stay je sebagai nama dia, emas perhiasan hanyalah untuk berhias, kurang sesuai untuk simpanan. Jadi bagi anda yang nak mulakan simpanan emas, tanya diri anda dulu, saya simpan emas ni untuk simpanan jangka masa panjang atau berhias bagi wanita. Jadi kalau anda nak simpan, nak kekalkan kekayaan anda, gold bar dengan dina jauh lagi baik sebab spread dia rendah dan keturunan emas dia lagi tinggi. Kalau emas perhiasan, dia kurang sesuai untuk disimpan sebab spread dia tinggi dan keturunan emas dia yang rendah. Jadi bagi anda yang ada belajar sesuatu hari ini dan nak mulakan simpanan emas dekat platform yang terbaik dan Mata Syariah, boleh rujuk video pin saya akan bantu anda.